Saya akan ceritakan kisah tentang peristiwa perjanjian Hudaibiyah dan Bai'ah Al-Ridwan, dan termasuk juga syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah. Jadi dia ni berniat umrah dalam perjalanan ke Mekah. Jadi pada tahun 6 Hijrah ni Rasulullah bermimpi bahawa baginda dengan para sahabatnya akan memasuki Mekah dalam keadaan aman untuk menunaikan umrah lah. Baginda anggap mimpi itu sebagai petunjuk lah daripada Allah dan bersiap untuk ke Mekah bersama lebih kurang 1,400 orang sahabat. Semuanya berpakaian ihram dan membawa binatang korban sebagai tanda kedatangan mereka. Jadi bukan untuk berperang lah. Okey, jadi seterusnya Quraisy ni halang kemasukan orang muslimin. Namun apabila sampai kawasan Hudaibiyah tu, kawasan di pinggir Mekah, Rasulullah mendapat tahu bahawa kaum Quraisy ni tidak membenarkan mereka masuk. Malah Quraisy ni hantar pasukan untuk mengepung jalan ke Mekah. Seterusnya rundingan dan utusan dihantar. Rasulullah ni tak naklah perang berlaku. Jadi baginda ni hantarlah beberapa utusan untuk berunding. Akhirnya Uthman bin Affan dihantar ke Mekah sebagai wakil rasmi. Namun Uthman ni dia kena tahan. Ditahan agak lama lah oleh Quraisy ni. Jadi menyebabkan tersebarnya macam Uthman ni dibunuh. Jadi dia mencetuskan peristiwa penting lah kan. Okey, yang seterusnya peristiwa Bai'ah Al-Ridwan. Ikrar, maksudnya ikrar di bawah pokok. Jadi apabila mendengar berita bahawa Uthman ni dibunuh, Rasulullah ni mengumpulkan semua sahabat di bawah sebatang pokok dan ambil ikrar lah kesertaan bahawa mereka ni akan berjuang habis-habisan dan tidak akan lari walaupun dia berdepan dengan peperangan. Jadi ikrar ni dikenali sebagai Bai'ah Al-Ridwan. Lepas tu Allah ada sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Fat ayat 18 lah, sebagai satu ikrar yang dirahmati dan direstuinya. Jadi tak lama lepas tu berita sebenar sampai. Jadi Uthman ni sebenarnya masih hidup dan tidak dibunuh sebenarnya lah. Jadi seterusnya perjanjian Hudaibiyah ditandatangani. Jadi Quraisy ni kemudian hantarlah orang dia lah, Suhail bin Amr, untuk berunding secara rasmi dengan Rasulullah. Jadi setelah rundingan yang panjang, maka lahirlah perjanjian Hudaibiyah dengan syarat-syarat. Apa syarat-syarat dia? Ada 4 syarat-syarat dia. Yang pertama, gencatan senjata selama 10 tahun. Jadi tak boleh ada peperangan antara orang Quraisy dengan kaum muslimin, kaum umat Islam lah. Jadi yang kedua, umat Islam ni tak dibenarkan masuk Mekah pada tahun tu, tetapi boleh datang balik tahun harapan selama 3 hari sahaja untuk umrah. Okey, yang ketiga, jika orang Quraisy ni lari ke Madinah, maka dia mesti dikembalikan semula ke Mekah. Tapi kalaulah orang Islam dari Madinah ni dia nak lari ke Mekah, orang Quraisy ni tak wajib nak kembalikan semula lah. Ni macam orang Madinah. Orang Madinah kan dia dikembalikan semula kan di Mekah. Macam tu. Okey, yang keempat, mana-mana kabilah bebas untuk memilih menyokong sama ada Quraisy ke Rasulullah. Seterusnya reaksi para sahabat. Jadi apa reaksi para sahabat? Sahabat seperti Umar Al-Khattab ni berasa tak puas hati lah, kerana perjanjian tu nampak macam berat sebelah dan menghina Islam. Tapi Rasulullah ni tetap tenang, dan Rasulullah cakap, sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan dia tidak akan mengecewakanku. Jadi apa hikmah perjanjian tu, pembukaan Mekah tu? Walaupun dia nampak seperti merugikan Islam, tapi sebenarnya perjanjian ni membuka ruang kepada dakwah secara aman. Ramai orang Mekah masuk Islam ni sebab dapat mengenali Islam dengan lebih dekat. Orang Quraisy ni akhirnya dia langgar perjanjian tu 2 tahun kemudian, yang menjadi alasan sah untuk Rasulullah membuka kota Mekah tu
tanpa pertumpahan darah. Jadi apa yang saya dapat simpulkan daripada cerita ni, Bai'ah Ridwan ni dia menunjukkan kesetiaan dan keberanian sahabat. Jadi perjanjian Hudaibiyah ni adalah contoh strategi dan hikmah diplomasi Islam. Jadi apa yang disangka kelemahan sebenarnya menjadi kemenangan besar Islam. Terbuktilah apabila Allah ni menyambutnya sebagai pembukaan yang nyata. Okey, dalam surah Al-Fat ayat 1. Okey, terima kasih.